Okey, ini adalah bahagian satu iaitu cara buat copywriting dan komponen dalam search page. Saya rasa penting sebelum kita nak buat hasilkan search page, kita perlu melalui proses ni supaya bila kita buat design tu lagi mudah dan cepatlah. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Uh, Okey, apa yang anda perlu tahu untuk hasilkan copywriting ni adalah dan okey, dalam bahagian satu ni saya akan menerangkan topik apa itu search page, AIDA principle, 4 perkara wajib yang ada dalam search page dan susunan komponen dalam search page. So saya akan go through satu by okey, kita akan go through lah topik yang akan saya kupaskan sebentar lagi. Okey, sebelum tu apa itu search page? Okey, secara mudahnya adalah search page adalah halaman jualan yang direkas untuk menukar pelawat menjadi pelanggan. Ia menggunakan elemen yang meyakinkan, menarik perhatian dan mendorong tindakan. Maksudnya bila kita buat search page ni memang kita nak buat satu landing page khas untuk khususnya pada satu produk lah. Untuk pelanggan membuat pembelian lah. Dan dia merupakan digital search page. Dia memang 24 jam sehari sebab ialah kita dah online kan, dan juga boleh juga dijadikan boleh kategorikan sebagai kedai online lah sebab kita online kan. Okay, seterusnya kita pergi kepada idea principle. Okay, yang pertama adalah apa yang kita perlu ada dalam setiap copywriting kita ataupun search page kita. Kita mula daripada ni lah, extension, attention, iaitu mencari perhatian. Okey, nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh yang mungkin akan lebih jelas lah. Okey, untuk permulaan ni saya akan terang secara ringkas. Okey, yang pertama adalah tarik perhatian dengan tajuk ataupun headline. Dan kita boleh attract user ataupun pengguna dengan memberikan problem statement lah. Sebagai contoh, okey, kepada anda yang ada, yang paling mudah lah yang saya terfikir pada waktu itu adalah kepada anda yang mempunyai masak jerawat. Itu dia antara problem kan, masalah yang apa yang nak kita tarik kepada pengguna ataupun permasalahan yang kita nak selesaikan. Itu paling bahasa paling mudah lah yang saya boleh bagi. Nanti saya akan bagi contoh. Okey, sebenarnya sebelum kita lepas kita dah bagi kita dah membuat perhatian, apa seterusnya adalah kita membuat minat dengan produk kita lah. Maksudnya bila kita dah bagi perhatian, orang pun dah memberi perhatian kepada kita, seterusnya kita akan memberikan penyelesaian yang ada, yang produk kita yang ada untuk, ataupun kita boleh jadikan sebagai maksudnya features yang ada dalam kita punya produk yang boleh menyelesaikan masalah. Okey, lepas tu dengan lepas dia orang dah berminat, so kemungkinan lepas tu kita akan pergi kepada desire, iaitu membuat keinginan lah. Maksudnya dia orang lagi membuat-buat untuk kita membeli sesebuah produk itu ataupun menggunakan servis yang kita jalankan. Iaitu kita boleh menggunakan antaranya adalah kita boleh menggunakan testimoni, khususnya memang paling mudah adalah testimoni, kelebihan produk dan juga bukti sosial lah, ataupun kita boleh letakkan credibility kita lah. Sebagai contoh, saya ni seorang doktor dan merecommend produk sekian. Itu salah satu yang boleh menaikkan keinginan kita untuk menggunakan ataupun membelilah. Dan seterusnya ialah bila dah ada keinginan, mesti adalah tindakan, iaitu seterusnya adalah action lah. Serta kita perlukan sebagai contoh paling mudah adalah beli sekarang. So ataupun ada button lah. Kalau tak ada button, macam mana kita nak suruh orang tu beli, ataupun WhatsApp sekarang ataupun sebagainya lah. Itulah tindakan yang kena ada, ataupun iaitu call to action. Okey, ini adalah 4 perkara yang dalam search page. Sebelum tu saya nak disclaimer dekat sini. Dalam bila kita buat search page, they are not perfect. Maksudnya tiada perfect landing page. Semua apa yang benda yang kita buat ni kena test lah, test dan error. Maksudnya kita dah go through sama-sama tadi. Maksudnya ada semua elemen yang saya cakapkan tadi. Tapi ada mungkin kita kena ubah mengikut kesesuaian ataupun itu saya rasa itu tim marketing lagi pandai lah untuk tapi bila kita dah ada kita punya apa tu, prinsipal tadi, iaitu AIDA,
mungkin dia dapat membantu melonjakkan lagi search page kita ke arah yang high converting lah. Okay, itu saja. Okay. Okay, yang pertama adalah highlight your value proposition. Yang kedua adalah create trust and credibility. Yang ketiga adalah introducing scarcity, dan nombor 4 adalah keep simple. Ini 4 perkara yang saya rasa penting untuk saya untuk saya tunjuk. Saya akan tunjuk go through satu-satu. Okay, yang pertama adalah highlight your value proposition. Apa dia tu? Iaitu jelaskan keunikan dan manfaat utama produk servis anda. Tunjulkan nilai apa yang anda semua nak tunjulkan. Yalah, maksudnya setiap produk tu mesti ada nilai kan, ataupun kelebihan yang mungkin akan, saya rasa kelebihan ni yang apa yang kelebihan yang kita nak tunjukkan supayanya ialah untuk tarikan tarikan kepada permasalahan yang kita nak selesaikan khususnya lah. Okay, cari benda apa yang best lah. Benda apa best dengan produk kita. Tanam kepada otak pelanggan tentang apa yang best. Dan jangan, maksudnya kita overclaim lah. Overclaim dengan cara yang betul. Maksudnya kita memberikan kelebihan ataupun penyelesaian yang ada pada produk kita dengan claim lah. Maksudnya kita katakan claim, overclaim maksud saya dengan cara betul adalah contoh hilangkan, maksudnya contoh adalah hilangkan jerawat dalam masa 1 minggu. Kan ada orang yang maksudnya overclaim ni dengan cara yang tak betul. Maksudnya dia cakap hilangkan jerawat dalam masa 1 hari. Itu mungkin terlampau overclaim lah. Itu contoh. Mungkin ada contoh yang lebih over kan. Ini mungkin kita perlu overclaim produk kita dengan cara yang betul. Dan juga sebagai contoh, kita boleh memperkenalkan USP kita lah. Contohnya cepat, bagus, cantik, siap dalam masa kurang 24 jam. Masukkan emosi, desire dan lain-lain. Dan juga testimoni pun kita boleh letak kat situ. Dan juga kalau boleh satu hook, satu message. Okay, ini adalah satu contoh yang saya boleh tunjuk. Yang pertama adalah world's number 1 fast food. So bila kita tengok satu nilai ni, kita macam dia ni nombor 1 kan, world's pula tu. So mungkin kita lebih tertarik dekat situ. Nombor 2, design better faster together. Maksudnya kita memberikan kelebihan servis kita, apa yang kita boleh bagi. Maksudnya contoh kita boleh design bagus dengan cepat dan juga bersama-sama. Maksudnya kita dengan pelanggan tu, dengan customer tu, kita buat sama-sama, feedback antara kedua pihak sebagai contoh. Dan yang ketiga adalah rahsia tiada lagi masalah kulit berminyak. So kita menggunakan perkataan rahsia. Ini mungkin copywriter mungkin lebih mahir lah kat situ kan. Perkataan rahsia, perhatian dan juga sebagainya lah. Dan dan yang nombor 4, contoh dia ada hilang sakit lutut ni. Saya typo kat situ, saya akan betulkan. Hilang sakit lutut dengan jamu. Ni maksudnya dengan menggunakan produk ni, dengan menggunakan jamu ni, boleh hilangkan sakit lutut. Kan benda tu satu nilai yang kita boleh tunjulkan. Okay, ini adalah contoh yang terakhir, adalah contoh yang maksudnya testimoni. Boleh juga kita menggunakan value yang kat situ kita boleh nampak, iaitu lega sangat, dah hilang rasa sakit bahu. Bila bangun tidur. So yang ini kita mungkin fokuskan produk apa, produk sapu ke, produk ubat, something yang macam tu lah. Okay, selepas ini adalah contoh yang jelas lah yang saya boleh dapat dekat internet. Antaranya adalah yang ni lah. Maksudnya bila kita menggunakan servis kita ataupun membuat servis kita ataupun menggunakan servis kita, boleh menjana pendapatan 5 angka sebulan dengan sistem. Ni yang ini dia claim. Dia kata first trusted DNA test for your children. So bila tengok first tu macam orang lagi trust lah. Dan kat sini dia kata generate eye catching, add creative without empty your wallet. So antara nilai yang boleh diketengahkan lah. Antara contoh lah, banyak lagi contoh yang anda semua boleh tengok lah. Okay, seterusnya kita boleh nombor 2 adalah create trust and credibility. Apa benda apa dia? Maksudnya apa benda yang kita tengok kat situ yang boleh buatkan orang trust, bina kepercayaan dan credibility.
Sebagai contoh, kita beri jaminan, masukkan testimoni sebenar, gunakan fakta, anugerah dan pengalaman syarikat, gunakan orang yang sebenar sebagai model atau untuk tarikan. Kan kalau perasan ada kebanyakan orang menjadikan duta artis-artis yang terkenal kan. Maksudnya contoh Sheikh Muzaffar kan. Maksudkan itu adalah role model yang orang kenal lah. So bila produk tu nampak duta orang yang kenal, automatik orang akan trust lah. Maksudnya tak adalah produk tu scam, sebagai contoh. Okay, ni nombor satu lah yang saya boleh tunjuk. Yang saya cakap tadi, antaranya adalah customer support. Maksudnya kita dah bagi tahu produk kita ni dah digunakan dengan ramai orang dan boleh jadi award ataupun featured in a logo. Kita boleh letak lah, macam contoh kita dah masuk TV, kita boleh letak kat situ TV3 ke FM dan sebagainya lah. Boleh jadi orang juga, macam saya cakap tadi, Syekh Muzaffar boleh influencer ataupun dan sebagainya. Dan juga logo-logo yang saya rasa penting juga untuk bina trust. Banyak orang guna, iaitu antara logo KKM, Green Tech, Halal dan sebagainya. Banyak lagi logo yang kita boleh gunakan. Dan juga money back guarantee lah, ini yang terakhir biasa orang guna. So bila maksudnya produk tu tak berjaya, contoh kita claim tak berjaya, kita boleh offer refund something lah, macam tu lah. Itu antara dan apa-apa lagi benda yang mungkin saya tak senaraikan yang boleh tingkatkan trust. Okay. Okay, seterusnya ada, okay, ni contoh. Kalau tengok kat sini ada logo mesti buatan Malaysia, halal. So maksudnya maksudnya logo-logo yang meningkatkan trust. Ini kalau tengok kat sini ada free day return, 100% authentic. Tengok kat sini kalau ada Inai Republic ni, dia ada banyak logo anugerah yang telah dimenangi kan. So kalau yang ini maksudnya influencer lah kot kan. Maksudnya dia adalah affiliate expert. So kita boleh percaya dia ni expert. So dalam automatik dalam otak kita, sistem ni valid lah, sistem ni bagus lah, something dah macam tu lah. Okay, seterusnya ni saya rasa penting. Maksudnya kita lepas kita dah bagi semua kelebihan dan trust semua, kita nak suruh dorang ni membuat tindakan dengan cepat. Maksudnya contoh dia tanpa melengahkan lagi, beli sekarang, something macam itulah. Okay, yang pertama gunakan elemen urgency lah. Yang pertama guna elemen terhad. Sebagai contoh, hanya 10 unit lagi. Ni maksudnya perlu betul lah. Mungkin kita dah ada stok kita sikit kan. So kita boleh cakap stok kita tengah terhad. Sebagai contoh lah, mungkin kalau tak letak jumlah, kita cakap stok terhad. So kat situ boleh meningkatkan lagi urgency lah. Tawaran ataupun tawaran diskaun. Maksudnya contoh kita kan, kalau sekarang contoh ada promosi Ramadan. Kalau tengok Ramadan lagi berapa hari lagi kan. So contoh lagi 3 hari lagi promosi ni akan tamat, sebagai contoh. Ini antara contoh-contoh ayat yang boleh digunakan. Available stock, limited stock. Contoh ada save 5% dengan masa terhad. Ini antara contoh-contoh yang boleh digunakan lah. Ni saya ni antara ni lah contoh 30 off 25 Februari, contoh 5 hari. Ni kena ada pemotongan kat sini. Sini ini adalah kita boleh create agency lah kat situ kan, maksudnya. Okay, seterusnya adalah keep it simple lah. Maksudnya kalau boleh call to action tu kita besarkan. Maksudnya tak adalah kita bila kita ataupun make sure button yang kita gunakan tu simple. Maksudnya nampaklah button kita design tu tak adalah macam serabut sangat kan. Maksudnya kita letak banyak-banyak elemen dan bila menyusahkan orang nak klik, sebagai contoh. Okay, itu antara ni lah. Maksudnya benda penting juga saya rasa. Sebab kalau saya tengok kat sini, kebanyakan orang design dia buat banyak sangat elemen dan call to action tu tenggelam dengan design yang ada kan. Itulah. Okay, ni contoh dia. Tengok kalau serabut macam ni kan, tak nampak mana satu call to action lah. So bila simple macam ni, nampak kat sini get. Itu contoh lah, contoh yang saya nampak lah. Okay, ini adalah ni lah keterangan yang saya terangkan tadi. Boleh digunakan dekat hero session ni pun dah boleh gunakan lah elemen-elemen ni. Bukan dekat hero session saja, dekat bawah-bawah tu pun kita boleh letak lah. Ini antara contoh yang saya nampak lah kat situ.
Okey, ini adalah komponen yang perlu ada lah, yang saya lepas. Sebenarnya saya dah buat search page dalam sejak dah lama lagi, sejak 2019 lagi, dan saya rasa saya nampak pattern yang hampir sama, dan saya telah groupkan dalam 7 kategori ini. Dan susunan ni dia boleh diubah lah. Sebagai contoh, FAQ kat bawah, quotation kat atas, ni boleh berubah. Maksudnya saya tak adalah spesifik mengikut turutan kan. Tapi biasa memang yang ketiga, 1, 2, 3 ni biasa ikut turutan lah. Yang biasa yang bawah-bawah ni tak ikut turutan lah sangat. Ni mungkin pricing bawah sekali, quotation dulu ke something macam tu lah. So perubahan tu boleh kita boleh kesesuaian mengikut produk ataupun itu semua kita kena testing lah. Sebab bila kita buat satu search page ni, kita perlu ada satu guideline supayanya kita boleh buat dengan cepat lah. Khususnya kan, bila kita buat dengan cepat, kita senang nak testing. So bila kita senang nak testing, kita dapat banyak result, dan kita boleh dekat situ kita boleh baiki lah kat situ. Okay, seterusnya kita sambung dekat sambungan kedua, iaitu cara mudah membuat design. Okay, jumpa di sana. Terima kasih.